الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kata tak boleh. You ikut pergi kat ujung kampung tu semua orang tahu. Malu kat orang. Ya pisai je buat. Bukan buat apa buat. Lepas maghrib ni balik lah. Tak boleh. Alamak, boleh lah. Tak boleh. Mak cakap tak boleh, tak boleh. Dia ni ketegak cakap mak tahu tak? Aduh mak, boleh lah. Dia kan baru habis SPF. Saja ni api. Nya pun nak keluar dengan kawan-kawan. Bukannya Nya buat benda bukan-bukan pun. Selama ni, mak nak apa? Nya ikut Dia je. nak lah. Tak boleh. Mak cakap tak boleh. Nanti malu kat orang satu kampung. Semua orang dah tahu dah benda ni. Malu kat orang. Nanti cakap mak tak pandai jaga anak. Jadi sebenarnya mak bencikan Nya lah kan? Mak, sebenarnya berharapkan Nya tak ada kan dalam keluarga ni. Mak, Nya pun sebenarnya berharapkan mak lah yang mati. Bukannya abah. Astagfirullahalazim. Nia. 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 Cubalah faham kenapa mak tak bagi. Mak ni memang tak cuba nak faham hati Nia ke mak? Setiap hari lah mak. Setiap hari ni Nia ni cuba nak faham mak. Mak tu tak pernah nak faham Nia lah mak. Apa yang Nia pilih, Nia nak semua tak kena dengan mata mak lah. Macam Nia ni anak paling masalah dalam dunia ni mak. Ni kalau abah ada, dia mesti pandai jaga Nia lah. Kau macam mak. Mampus lah. Mak. Mak ni tak pandai besarkan anak-anak kalong. Awak cakap lagu tu. Ni, mak tengok anak sulung mak ni. Sehat, besar, tinggi. Mak pandailah besarkan anak tu. Kau ni Long pandailah ambil hati mak je tu. Mak jangan ambil hatilah pasal Nia tu. Yalah. Dia bukan tahu pun apa dia cakap. Besoklah budak lagi. Jangan longgak dulu. Ya. Mak dah siap masak belum? Belum. Hai. Belum Mak. masak. Dapat, Mak. Jom kita pergi masak. Mai. Nak tolong? Lauk apa, Mak ni? Ikan aja. Ikan je? Ya. Allahu Akbar. Baik. Ikan pun ikan lah. Sikit semua salah aku. Dia tak kena. Aku buat ni tak kena. Tu tak kena. Cukup pakai tali ni sama. Sakit ni. Tali ni pun. Mari. Yang ni hak nombor berapa punya? Berapa apa hang ni? Yang hak nak pergi jumpa ni lah tadi. Hang ni Along. Nampak tali ni? Tak kira jerut ke hang kat sini yang?
Handsome sangat tu. Ya, Long. Okey. Nampaklah muka tu. Okey, aku tanya kau betul-betul ni. Kau betul-betul nak jumpa dia ke? Nak lah. Yalah, SPM kan dah habis Long. Nia ni naklah jumpa dengan dia. Dia yang nak main kawan dengan Nia. Lepas tu Nia nak pergi jumpa, bukannya buat apa pun. Nak borak je. Okey, ada 2 syarat. First, hang kena janji dengan aku. Second, hang kena jawab jujur dengan aku. Cita-cita hang nak jadi apa? Loh, dia tanya soalan tadi kau pula. Nak jumpa dia ke tak nak? Ya, nak. Okey. Betul lah budak ni. Yang nak beli kamera sebenarnya. Kamera? Alah, Apa dia? Kamera apa? kamera lah. Yang ni nak jadi fotografer terkenal. Bila kaya. Suti Dan dunia kau kenal. kena janji dengan aku pula yang kalau kau dah berjaya setinggi mana pun, kau dah pergi mana sekalipun, kau tetap utamakan keluarga kau. Apa keluarga kau dulu. Aku cakap KL ni tau. Boleh tak, woi? Ya, boleh. Bagus. Tapi Long, cita-cita Nia tu belum tentu lagi boleh capai. Tak cuba lagi dah pandai-pandai buat andaian. Kita dengar dulu boleh tak? Kamera tu Long, mahal Long. Kita ni orang susah nak dapatkan kamera tu. Mahal. Kalau benda basic macam tu pun Nia tak ada, macam mana? Kau nak kamera? Hani, soal apa dia? Last aku offer ni. Ya, nak. Tambah lagi 2 syarat. Alah. Dong, jual balik. Balik. Alah, balik. Apa kau hang tak mai ah? Oh, tak mai ah. Pasal apa? Kata nak mai. Tak, kawan. Dah lah. Dah lah, balik lah cepat ah. Jom. Ah. Sabar. Cepat lah, Long. Iya. Sabar. Belakang sikit dah. Takkan nak belakang lagi. Belakang ni. Ha. Cepat. Long, kenapa dia masuk motor kau, Long? Dia nak job, Mak. Kata dia nak beli kamera. Tu kita bagi dia job. Sekali basuh, RM4. Kau, Long. Astagfirullahaladzim. Mantap kau lah, Long. Adik dah balik dah ni. Mak. Ni anak kesayangan mak dah balik ni. Dari 5 kilometer pun nampak muncung dia. Hei, akak ni kenapa? Sehari tak saya tak sah ke? Adik penat tau. Tengok akak ni. Sini kau. Sana. Hei! Motor lah, aku jatuh lah.
Kau ingat ni apa? Boleh pakai pasir ke apa? Ha? Beragaklah. Waduh. Dah patah. Cai! Balik! Naik! Hei! Kurang asam. Basah dengan aku sekali lah, Laparlah bang. Nak makan apa? Dia ada nasi kampung depan ni sedap. Okey tu. Mak kat dia. Long, itu bukan lighter mak ke? Ya, mak tak tahu pun. Ni Long, mana Long dapat duit untuk beli kamera kakak Nia tu? Abang bukan miskin ke hari-hari? Biadab tu ha. Awak pernah nombor malam? Nombor? Oi. Bang, adik, sini je, senyum. Satu, dua, tiga. Wah, hello. Mainlah ambil gambar. Gambar ni. Sudah ku merasa cukup. Ya, pergi. Okey. Bahan tua sampai kena jaga. Aku juga jaga. Tak apa. Ni ambil gambar apa dulu? Sekejap lagi. Ni masuk pula. Ni semua. Ini. Izinkan ku berjalan bersamamu. Mimpi yang telah lama ku dambakan, kini semua terasa indah. Hitam putih pun mulai berwarna. Puasalah adik. Puasalah. Semangat lu. Hati ini telah menetapkan engkau sosok yang kan temani di masa ini, masa nanti, dan masa ini lainnya. Nia tak balik ke raya tahun ni? Tak apa lah, Pak. Dia busy lah tu. Sebab tu tak boleh balik. Okey bang. Bang, kanan sikit bang. Okey bang. Adik kiri sikit. Okey baik. Okey. Okey, ready. 1, 2, 3. Senyum. Okey bang. Sekejap lagi abang tengok gambar kat depan bang. Okey bang. Kau tidur lagi. Weh, kemas sikit. Semak ni. Kemas. Duduk apa lagi? Ha? Bangun. Ni, kemas semua ni. Kemas. Bagi cantik sikit. Semak ni. Cepat sikit. Saya ada kesenangan nak datang. Tak siap lagi ke? Hei. Ni, kemas bagi cantik sikit. Kau. Bagi cantik sikit. Nia mana Nia? Nia! Ya, saya bos. Kau apa? Saya tengah edit gambar customer kita. Cepat sikit. Ni lagi file-file yang dah siap hantar dekat customer. Gambar ni lighting bagi turun sikit. Okey? Ni gambar klien yang 3 hari selepas dah hantar dah. Belum bos. Yang ni pun tak siap lagi. Cepat. Bagi settle. Cepat sikit lah. Boleh bos. Thank you for you. Buat kerja bagi elok. Okey? Hello?
Long? Nia tak balik ke tahun ni? Long, adik ni ikut boleh? Kalau kau ikut, tu mak tu. Siapa nak jaga? Seorang-seorang kat rumah. Makan dah? Kalau belum makan, abang masak kan? Kakaknya malu dengan kita ke bang? Nia, Ya bos. pergi mana? Balik. Baliklah bos, dah lambat Okeylah, minta maaf lah bagi tahu lambat Malam ni saya nak buat OT sebab banyak lagi gambar-gambar yang tak edit. Lepas tu dengan promosi apa semua tu. Tapi bos, saya kan ada kerja lain. Tak boleh lah. Saya nak awak juga sebab awak seorang sekarang ni. So, saya nak hari ni juga awak siapkan semua tu. Tapi bos... Assalamualaikum. Waalaikumsalam abang. Apa studio kami dah tutup abang Esok datang lagi abang. Tu... abang saya bos. Malam ni awak OT Kenapa kau tak balik? Raya pun kau tak balik? Apa masalah kau kat sini? Kenapa sebenarnya Long? Kalau kau setakat nak bebel aku, tak call mak, tak balik kampung. Baik kau balik lah Long. Aku banyak benda ni nak kena settle kat sini sebelum raya. Orang lain pun busy. Tapi tak ada sebatas gabai keluarga kat rumah kau. Kita tak tahu jalan balik rumah dah. Tak, bos kau ni tak ada hati perut ke apa ni? Biasanya aku jumpa bos kau. Orang dah nak balik raya pun tak kena bagi cuti ke apa ni? Bagilah apa masalahnya. Dah lah Long. Ini banyak tu kerja kat sini. Jangan tambah masalah. Apa yang mesti sangat kerja dekat sini sampai mak sendiri pun dah tenat dekat rumah lah Nia. Nanti kau bagi je lah bil hospital. Aku bayarkan. Apa yang kau susah sangat nak faham ni? Kita orang tak perlukanlah duit kau ni pun. Mana apa lagi? Ha? Aku kat sini struggle tau cari duit. Nak bagi korang makan kat kampung tu. Tak boleh ke faham aku? Korang minta aku faham korang. Korang pernah tak faham aku? Long, nak dekat raya dah Long. Semua ni aku nak kena sediakan. Aku kerja separuh mati kat sini. Korang pernah fikir tak? Lepas tu, rumah aku sediakan. Kereta aku sediakan. Duit pun aku bagi. Boleh tak? Korang nak apa lagi? Aku sumpah tak faham lah. Kita sekali pun tak pernah minta lah benda ni kat kau ni. Aku tak pernah minta lah kerja daripada abang lah. Baliklah Long. Aku baik kerja lagi kat sini.
Assalamualaikum. Dik. Oh, Dik. Dik. Hati ini telah menetapkan engkau sosok yang kan temani masa ini, masa nanti, dan masa yang lain. Angkatlah dia! Semua kata yang terucap, semua tertuju padamu. Semua arah yang ku tempuh, semua tertuju padamu. Kau adalah semua jawaban dari doa yang ku panjatkan. Dengan hadirmu di hidupku, sudah ku merasa cukup. Hati ini telah menetapkan engkau sosok yang kan menemaniku masa ini, oh, dan masa indah lain. Masa ini, masa nanti, dan masa indah lain. Izinkan ku berjalan bersamamu, mimpi yang telah lama ku dambakan. Kini semua terasa indah, hitam putih pun mulai berwarna. Dari doa yang ku panjatkan, dengan hadirmu di hidupku, sudah ku merasa cukup. Hati ini telah menetapkan engkau sosok yang kan temani di masa ini, masa nanti, dan masa indah Semua kata yang terucap, semua tertuju padamu. Semua arah yang ku tempuh, semua tertuju padamu. Kau adalah semua jawaban dari doa yang ku panjatkan. Dengan hadir